Korang tahu tak, ada satu kerusi rare dalam dunia ni. Bukan kerusi cinema couple seat, bukan kerusi urut tepi shopping mall, tapi kerusi pilihan raya. Setiap 5 tahun sekali, ramai berebut kerusi ni macam rebut kerusi time kenduri kahwin bila nasi minyak baru sampai. Siap salam makcik pasar, peluk budak sekolah, janji nak cat tandas awam kalir emas pun sanggup. Masa belum dapat, janji macam nak buat jalan tar sampai atas gunung, nak pasang lampu LED atas pokok kelapa. Bila dah duduk atas kerusi, jalan pun tak nampak, apatah lagi lampu. Kerusi ni pelik. Siapa duduk atas dia, terus hilang ingatan. Harga ayam berapa pun lupa, tapi harga jam tangan limited edition hafal sampai nombor siri. Ada orang kata, kerusi ni ada button auto senyap. Masa kempen suara sedap macam DJ radio. Siap turun kampung, salam, selfie dan janji lagi. Macam filem ulangan Astro, tayang benda sama je, plot tak berubah. Jadi pesanan aku, kalau nampak orang berebut kerusi ni, jangan hairan. Sebab kerusi ni bukan buat rakyat senang, tapi buat dompet orang yang duduk atas tu makin gemuk. Jadi aku nak tanya kau, kalau kerusi ni depan mata, kau berani duduk ke?